Saudara yang dikasihi sekalian, kita sekarang berada di dalam sebuah bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya lahirlah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita membawakan kepada kita keinginan untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sentiasa di bulan Rabiul Awal ini kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya, kehidupannya, serta betapalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin kita dekatinya. Maka kita tanya soalan, adakah kita benar-benar sampai kepada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu sekali kita akan menjawab ya. Sehubungan itu, khutbah hari ini kita ingin mengajak sekalian yang hadir merenung kepada soalan bagaimanakah kita cuba menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Ada yang menggigih mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Ada juga yang menghadiri majlis-majlis maulid, mengalunkan qasidah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menggayakan ajarannya menerusi tutur kata maupun perbuatan. Kesimpulannya, apapun cara kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikutilah bagaimana para ulama, para aulia telah mengaturkan bagi kita jalan-jalan untuk kita cuba mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika kita sendirian maupun ketika kita bersama keluarga, teman-teman, di dalam majlis-majlis, di mana sahaja, kita hidupkanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dikasihi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau pasangan-pasangan kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, jika semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Saudaraku, inilah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti dipertimbangkan di dalam kehidupan kita. Hari kita menurut beberapa cara. Pertama, kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cuba mengamalkan sunnahnya. Bergurulah dengan guru yang bertauliah. Kenalilah dan amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Kerana dengan mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa kita lebih dekat untuk merasakan dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua,
Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi amal perbuatan kita. Renungkanlah peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka yang berilmu bakal dipersoalkan di akhirat nanti akan apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut. Ini mengingatkan kita bahawa setiap ilmu, setiap sunnah yang kita pelajari, setiap pedoman yang kita perolehi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Kesedaran akan tanggungjawab ini akan membawakan keyakinan dan kepedulian bagi kita. Ketiga, kita mulakan dengan usaha-usaha kecil dan istiqamah. Hadirin sekalian, cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizahirkan melalui tindak tanduk akhlak kita. Kita memulakannya melalui sunnah yang kita mampu, yang kita amalkan secara istiqamah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, amalan yang paling disukai Allah, ia yang paling istiqamah walaupun sedikit. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara yang masih Allah, dari khutbah ini kita dapat menjawab adakah benar-benar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan bulan Maulidur Rasul ini, bulan kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri majlis-majlis yang banyak di sekeliling Singapura ini. Kita mengambil pelajaran daripada suatu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah bagi Aisyah setiap dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, yang beliau lakukan secara terang-terangan maupun yang disembunyikan, yang besar maupun yang kecil. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendengar doa itu, beliau berasa sangat gembira. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, adakah kau gembira mendengar doa itu tadi itu, wahai Aisyah? Rasulullah meneruskan, ketahuilah Aisyah, itulah doaku untuk umatku pada setiap salatku. Hadirin hadirat sekalian, kami di Masjid Harijah setahun lamanya pada bulan Rabiul Awal, pada setiap malam kami membaca Maulid Nabawi daripada Maghrib sampai ke Isya. Tiada tujuan lain melainkan menghidupkan masjid, mengimarahkan masjid dan membuktikan, cuba menzahirkan rasa cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut cara para aulia, mengikut cara para ulama. Kami menjemput dan hadirin untuk sama-sama kita menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan keberkatan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita umatnya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu hidayah bagi kita untuk menjadi umat yang mencintai nabinya. Dan moga-moga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan kita, dan kita akan menghimpunkan diri kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Amin ya rabbal alamin.